Kerajaan Negeri Terengganu mendakwa sebahagian besar hasil royalti petroleum tidak disalurkan sepenuhnya ke akaun negeri sejak beberapa tahun lalu. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, bagi tahun 2025, jumlah keseluruhan hasil negeri Terengganu adalah ringgit Malaysia 1.92 bilion melibatkan hasil cukai iaitu ringgit Malaysia 104.9 juta, hasil bukan cukai ringgit Malaysia 282.3 juta, terimaan bukan hasil pula ringgit Malaysia 1.54 bilion termasuk komponen besar royalti petroleum. Beliau berkata, daripada jumlah royalti petroleum sebanyak ringgit Malaysia 1.37 bilion pada tahun 2025, hanya ringgit Malaysia 659 juta disalurkan terus ke akaun kerajaan negeri. Selebihnya, iaitu ringgit Malaysia 713 juta atau 52% tidak disalurkan secara langsung kepada negeri, katanya dalam ucapan penggulungan persidangan Dewan Undangan Negeri Terengganu di Wisma Darul Iman hari ini. Jumlah kumulatif dianggarkan sekitar ringgit Malaysia 2.25 bilion. Corak sama berlaku pada 2023 dan 2024 dengan perbezaan ketara jumlah penyaluran. Situasi itu memberi tekanan kepada kedudukan fiskal Terengganu dan mengehadkan keupayaan perancangan pembangunan serta bantuan rakyat.